Gaut AI? Apa tu? Sebelum tu, izinkan saya memperkenalkan diri. Gaut AI ialah sebuah aplikasi dan platform kecerdasan buatan AI yang direka untuk membantu pelajar menyelesaikan masalah matematik dengan mudah dan cepat. Ia menggunakan teknologi AI dan pengejaman imej untuk mengimbas dan menyelesaikan soalan matematik secara automatik. Ia juga sangat berguna untuk subjek seperti algebra, persamaan, geometri dan kalkulus, serta ia sesuai digunakan oleh pelajar, guru dan ibu bapa untuk menyokong pembelajaran matematik secara kendiri atau di dalam kelas. Seterusnya, konsep matematik yang dipilih ialah ungkapan algebra. Apa ungkapan algebra ni? Ungkapan algebra ialah penyataan matematik yang mengandungi nombor, pembalik ubah seperti X atau Y dan operasi seperti tambah atau darab, tolak atau bahagi tanpa tanda sama dengan. Ia juga penting kerana menjadi asas dalam membina persamaan dan menyelesaikan masalah matematik. Seterusnya, saya akan mengajak anda semua cara untuk menyelesaikan masalah menggunakan Gaut AI. Anda boleh tekan button click here dan memuat naik gambar masalah matematik tersebut. Selepas memuat naik masalah matematik tersebut, Gaut AI akan membantu anda untuk menyelesaikan masalah langkah demi langkah dan beserta jawapan. Daripada situ, anda dapat mengetahui cara-cara untuk menyelesaikan masalah matematik tersebut dengan cepat dan mudah difahami. Gaut AI juga menyediakan pelbagai kemudahan lain seperti kalkulator saintifik. Daripada sini, anda dapat menggunakannya secara langsung sambil menjawab soalan-soalan yang dikehendaki. Macam mana untuk orang yang tiada komputer riba di rumah? Adakah kami boleh menggunakan Gaut AI juga? Ya, jangan risau. Gaut AI bukan sahaja boleh dapat diakses di dalam komputer riba, tetapi ia juga dapat diakses dalam telefon pintar secara percuma. Anda boleh memaknai aplikasi Gaut AI di mana-mana telefon pintar yang anda ada dan boleh digunakan secara terus. Cara penggunaan Gaut AI di dalam telefon pintar sama sahaja seperti slide sebelum. Anda hanya perlu membuka aplikasi tersebut di dalam telefon pintar dan buat pengejaman imej kepada soalan matematik dan menunggu seketika sehingga Gaut AI memberikan penyelesaian masalah matematik tersebut. Jangan risau, penyelesaian masalah akan diberikan secara berturut-turut seperti menggunakan komputer riba. Gaut AI bukan sahaja dapat menyelesaikan masalah matematik, malah pelbagai subjek dapat digunakan melalui Gaut AI ini seperti kalkulus, kimia, biologi, sains sosial dan lain-lain. Menarik kan? Ia dapat memudahkan penggunaan pelajar-pelajar. Mesti kamu semua tertanya apa kelebihan Gaut AI ni? Jom saya kongsi. Pertama, ia mudah digunakan. Kamu cuma imbas dan muat naik sahaja soalan tersebut. Tutur AI ia seperti manusia juga. Ketiga, langkah penyelesaian yang diberi adalah lengkap. Dan Gaut AI boleh digunakan pada bila-bila masa sahaja. Dan jawapan yang diberi adalah tepat dan efisien. Gaut AI juga aplikasi yang percuma dan mudah diakses. Ia juga dapat membantu guru